Okay, Assalamualaikum geng. Jumpa lagi bersama aku geng. Saya Angler. Aku dari nak mancing lagi geng. Aku dari bertiga bersama Ahmad dengan Farid lagi. Aku bertiga geng. Ini aku turun siang. Sekarang baru pukul 9 kot, 9 pagi. Aku nak main ketuk-ketuk micro jig geng dengan casting udang hidup ni. Ketuk-ketuk udang hidup geng. Ni aku baru sampai. Cuaca pun agak macam ada mendung-mendung sikit geng. Semoga ada strike ni geng. Okay, semoga nanti lagi ada strike yang baru-baru geng. Okay, sedang geng Right. Ok geng, macam biasa aku start ni aku akan gunakan micro jig dulu. Nak try ketuk-ketuk dulu kat sini geng, dia ada tak ada. Sambil tu kalau dia tak nak makan, aku try udang hidup geng. Saja kita ketuk-ketuk geng lari. Bismillahirrahmanirrahim, baling yang pertama. Cuba cari strike geng lari. Aku ada buat udang hidup. Kalau ni nanti aku nak cari spot-spot macam casting udang hidup geng. Sini pun boleh nak pakai udang hidup ni geng. Kalau nak cari strike, rasa kalau hidup lagi dia suka. Ataupun casting tu taruh udang hidup geng, baling je biar macam mancing bottom. Sambil tu main jig. Kalau dia jumpa dia hidup, dia makan pun boleh juga. Tapi aku, sebenarnya aku nak try ketuk-ketuk jig dulu lah. Tahu dia ada jenahak. Makanlah wahai ikan. Ni air baru nak naik pasang ni geng. Tak tahu dia ada tak ada. Kita cuba je lah geng. Air pun tak berapa jenis sangat. Ada keruh-keruh sikit. Okay, strike yang pertama. Off record lagi geng. Alhamdulillah. Strike yang pertama geng. Ada geng. Dia ada geng, dia ada. Dia ada geng. Alhamdulillah. Rezeki yang pertama saya je nak. Okay, kita cari lagi, kita cari lagi. Strike yang kedua geng. Oh, kasar. Alhamdulillah. Dia ada geng, dia ada. Aku baru off camera dia makan pula geng. Nak simpan ikan. Dia ada geng Baik. Buka air dulu lah. Oh, Ahmad strike. Jangan berhenti. Mantap. Ahmad strike pertama menggunakan set ultralight Mat. Mantap. Nanti kan terus masuk dalam tong Mat. Alhamdulillah geng, dia ada geng. Dah ada 3 ekor strike geng Kan, sedap kan? Dia first time kan strike guna micro jig. Masuk dalam tong. Okey, alah gabut geng. Dah ada geng. Sampai tak kena je. Tadi sampai ke atas dia kejar. Okay, strike dalam kamera. Alah, ni kecil geng. Apalah kecil, aku simpan dulu tempat biasa ni geng. Nanti nak balik macam biasa lah, aku akan lepaskan balik. Cari lagi. Jaga tali. Jaga tali talang besar ni. Set talang geng. Dia punya sambar. Jangan rabut. Jaga tali Mat. Tarik. Bulu sauk. Alah, nampak pula. Kasar geng talang dia. Alhamdulillah. Aduh, saya talang dia. Terus putus geng. Tu terlucut jig oh. Ngam-ngam. Kecap lah.
padu. Jig dalam mulut geng. Kasar agak ni. Oh, aku settlekan ikan dulu geng. Farid strike geng, Farid strike. Jenahak ni seslow weh. Jenahak ni, dia dah tak terbang dia jenahak ni. Oh, kasar Farid. Naik Farid. Naik Farid. Ui, kasar jenahak dia. Pegang sikit Farid, ikan. Jenahak padu geng, jenahak padu. Mantap. Strike geng. Ni jenahak ni. Jenahak. Alhamdulillah saya pun kasar. Saiz padu geng. Saiz padu. Alhamdulillah rezeki. Baru balik tu makan ni terbaik. Saiz pun mantap. Okay, buka. Alhamdulillah rezeki. Ada geng, balik tu makan ni terbaik Kita cari lagi. Makan lawai ikan lagi. Ada. Okey, Farid strike. Farid pula. Siapa ni? Ahmad. Seslow je Mat. Seslow layan je Mat. Okey, alhamdulillah. Okey, tu saiz memang saiz ultralight. Padu Mat. Strike yang kedua Ahmad. Mantap Tak geng, ada juga rezekinya. Baru turun geng dah ada hasil alhamdulillah. Kita cari lagi. Udang hidup kita masih belum guna lagi Kita masih guna ultralight dulu. Kita ketuk-ketuk macro jig dulu. Nanti kejap lagi baru aku guna udang hidup geng. Kadang-kadang kita bawa udang hidup dia tak nak geng. Kita bawa macro jig kan dia tak nak. Dia dah kebawa dua-dua. Tengok mana dia nak makan. Lah rezeki pun dah ada ni. Kita cari lagi geng. Semoga tambah-tambah lagi. Makan lagi wahai jenahak, talang, kerapu. Kadang-kadang sangat kasar ni. Padu ni, padu. Farid set padu geng. Saya masuk. Kasar jenahak dia. Sikit. Alhamdulillah. Jenahak saiz padu geng. Dia ada geng, dia ada. Sangkut mata dekat sini. Padu. Nah. Okey, buka cases dulu. Ada geng. Cuma aku lambat rakam geng. Aku tengah setup ni dah makan pula. Mantap. Geng, set padu geng guna casting. Oh, jenahak kasar geng. Alhamdulillah. Padu geng saya ada. Aku try casting udang hidup geng. Sambil-sambil ketuk jig tu aku try casting udang hidup. Jenahak dia memang padu. Mantap geng. Saiz dia elok. Okay, kita cari lagi. Padu geng, strike on casting udang hidup. Aku try ketuk-ketuk udang hidup. Dia makan pula geng. Saiz dia elok. Jenahak saiz padu. Alhamdulillah. Kita cari lagi geng. Alhamdulillah ada rezekinya. Aku masih ketuk-ketuk udang hidup pula geng. Try sambil-sambil member Farid dengan ketuk-ketuk jig. Aku ketuk udang hidup. Sebab udangnya ada yang nak terbaring-baring, nak mati. Try ketuk-ketuk mana tahu macam tadi naik jenahak seekor kasar. Cuba je kita cari lagi strike. Yang penting dapat strike ni. Kita baling lagi geng udang hidup. Ni ada udang hidup, ada beli udang hidup kita pakai je geng. Mana tahu ada sambalan lagi. Drag setting dulu. Makan geng. Okey, strike. Jenahak ni geng. Baru baling jatuh dia tersambar geng. Jenahak ni rasa ni. Yes. Udang makan, jig pun makan. Mantap. Jenahak geng, terbaik. Padu. Dia makan biar dulu. Rasa dia ketuk. Biar sikit pupam. Rasa sikit tegang kan, dia pergi baru lambat. Faridnya dia makan ni macam nak ikan. Ada ikan ada. Ketuk lagi udang hidup pula. Mana dia jenahak? Pari pula. Casting minta pari Kerapu. Siakap.
Tekan lagi. Sepadu. Padu geng, apa ni? Apakah ini? Tekan saya lalu geng. Pup. Apakah ini? Oh, itu dia kerapu. Minta sauk. Luka sauk. Oh, apa ni? Kerapu geng. Alhamdulillah. Ada kerapu. Padu geng, padu. Saiz yang padu kerapu dia geng. Terbaik. Pakai biar dulu. Mantap geng. Saiz elok ni kita cari lagi. Mantap. Lain kasar ni. Apa jangan berhenti, tahan. Pam. Kasar. Strike guna casting geng. Udah hidup. Kerapu ni. Jaga kasar. Mat tali mat, jaga mat. Oh, dia nak kasar. Jaga. Alhamdulillah geng. Jenahak dia padu geng. Saiz. Mantap. Padu saiz jenahak dia dapat dia tekan. Seronok geng. Dia kalau datang besar-besar macam ni geng, dia lambat makan geng. Seko kan. Nak Farid pegang. Mantap. Tengok sikit. Yes. Padu. Right. Rabut. Dia ketuk geng, anak ikan. Kita dah cuba pakai udang hidup pula casting ni. Dia ketuk. Tapi rabut. Right. Strike on jig. Mantap. Farid strike on jig. Apa ni? Oi, jenahak geng. Alhamdulillah. Farid mantap. Strike on jig. Padu. Ada geng. Cari strike geng. Dia ada kat bawah ni lagi. Kita ketuk dia lagi geng. Makanlah wahai jenahak. Cuaca pula yang boleh mendung macam ni. Janganlah hujan. Aku baru sampai sebelah Tanjung Bir ni. Ada ketuk-ketuk kat sini. Lama geng tak datang sini. Tengok apa ada. MG ke sini? Besar lagi. Astaghfirullahaladzim, tak lekat. Sauk cepat. Cakap. Besar lagi. Gendam air. Gendam dalam air sauknya. Gendam. Gendam je. Okey, layan. Rabut lagi geng. Rabut cakap rabut. Aduh sayang. Tak ada rezeki geng Tak apa, kita cuba lagi. Sauk. Sak geng. Apa ni? MJ ke? Ke kerapu? Sekejap Ada kesana. Sekejap. MJ. Jenahak kasar geng. Masuk. Geng. Jenahak padu geng. Geng, jenahak saiz padu. Ini betul-betul jenahak geng. Saiz padu. Mantap geng. Rezeki alhamdulillah. Kita cek lagi. Masuk. Jenahak ke ni? Lain. Jangan kendur. Drag yang ni Layan. Kasar. Apakah ini?
Woi, kerapu. Alhamdulillah. Kerapu geng, kerapu. Nah, ni sebit. Wih, saiz elok geng. Mantap lah. Boleh Mat, sini Mat. Mat, what happened to you? Angkat je lah ni, apa masalahnya? Macam sangkutan. Ni, nak buka gas sikit. Sangkut mata kain ni. Saiz elok geng. Farid, mantap. Saiz padu geng, saiz padu. Dia punya pump Farid kena set casting. Memang padu lah. Right geng, kita check lagi. Alhamdulillah rezeki. Tambah-tambah lagi. Apa ni? Kerapu ke? Strike. Oh, 9 mengenai casting. Aduh mak. Ingat kerapu 9 geng. Okay. Right. Ui, besar agak. Right. Pindah lagi spot last geng. Ketuk-ketuk sini sebelum balik. Air dah gerak surut lah geng. Ketuk kat sini geng. Semoga ada rezekinya. Salah jenak ke apa ke, janji dia nak makan geng. Dia makan lah. Dia makan rabut. Dia makan geng rabut. Laju. Nanti dia pergi kat penyangkut sini, kawasan penyangkut kerapu ni. Pang lagi mat. Sini. Ui, Mat. Orang cuba cek kerapu, kau cek 9 Mat. Melompat lagi 9 dia. Besar geng himang dia ha. Baru baling tu kena makan. Besar geng. Tak apa. Alhamdulillah rezeki. Masuk dalam tu dulu. Biar dia mati macam tadi. Alhamdulillah rezeki. Masuk kan. Tu geng saiz 9 dia. Saiz gemang. Makan udang hidup casting. Besar. Okay, kita check lagi geng. Ini macam bertelur ni. Oh bukan, perut dia. Okay, kita check lagi. Alhamdulillah rezeki. Sok jaga sembel kau. Cakap geng. Cakap besar geng. Mat, belakang Mat, tahu belakang Mat Cakap besar geng. Janganlah rabut, tolonglah tadi rabut sekali. Cakap geng. Dia loncat besar geng. Naiklah. Tak apa Mat, jauh lagi Mat. Kau stay situ. Dia timbul Mat, sahur Mat Takut jadi macam tadi Mat. Tadi dah lepas. Ya Allah, naiklah. Besar geng. Ya Allah ya. Naiklah. Tak apa. Jaga Mat Depan sini Mat, jaga depan sini Mat. Kau kat situ Mat Dia timbul. Jom Mat. Bismillahirrahmanirrahim, jangan lepas, tolonglah. Dia timbul, kau tusuk muka dia Mat. Jom Mat. Tepi Mat. Kau belakang Mat. Sini Mat. Oi, besar geng. Besar ni. Bismillahirrahmanirrahim, naiklah. Sok ke dalam lari. Macam tadi aku cakap. Tegak. Sok tegak. Tegak. Nak timbul tu Mat. Jap Mat.
Sorry Mat. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lepas. Ya Allah. Ya Allah, jangan lepas. Kau angkat dulu sawak Mat. Ha. Sawak agak. Sini dulu. Sorry. Tak. Jangan lepas bantuan ya Allah. Janganlah rabut. Dia dah penat lagi, dia dah penat. Jangan. Nanti dia dah dekat, kau tu kepala dia mat. Bismillahirrahmanirrahim. So lagi 4-5 kilo rasanya ada ni. Jap. Aku dekatkan, nanti kau terus. Kuat lagi ni, besar. Bismillah. Tolonglah, jangan lepas. Jangan sok dah Mat. Nanti dia dah timbul, kau tu pop kepala dia. Jaga Mat ni, dah dekat ni. Jangan tok dah mai. Nanti dia dah timbul, kau tepuk kepala dia Mat. Jap. Tunggu. Dah penat dah ni. Macam ni kan. Nanti dia dah dekat. Jap. Okey Mat, jangan masuk Mat. Salah tu Mat. Salah. Masuk kepala dia, daripada kepala. Masuk. Astagfirullahaladzim Mat. Alhamdulillah, akhirnya jumpa juga. Mat. Dah rezeki geng. Tadi lepas ekor. Lepas tu pagi tadi kena buli geng. Akhirnya alhamdulillah rezeki geng. Mantap. Alhamdulillah rezeki geng. Caesar kasat geng. Layan cakap. Memang padu geng. Gigil tangan. Aduh. Sekejap geng. Aku dah gigil dah ni. Kejap aku setting dulu ikan ni. Padu geng. Ini aku rasa dalam 5 kilo 6 kilo geng. Masa yang padu lah. Rezeki dah geng. Pusing-pusing. Ada juga ikan tapi dia nak kasih. Sebab tadi dah lepas sekali cakap geng. Akhirnya masih yang padu. Mantap geng. Sah geng. Kuati lah. Geng, kita cari lagi. Alhamdulillah rezeki geng. Baik geng, baik. Apa kain ni? Kerapu slipper lah geng. Besarnya kerapu slipper. Serap anjik geng. Kerapu slipper geng, besar. Besar betul kerapu dah. Ni aku lepaskan geng. Aku cuba aku tak ambil. Kita lepaskan dulu. Alright. Kita try lagi geng. Alright. Makan lagi wahai ikan. Aku sekejap lagi dah nak kena balik ni sebab dah pukul 3, air dah agak surut. Nanti aku nak balik, aku ambil hasil lagi dah lagi ada rezekinya lagi ni. Casting dengan apa? Ketuk-ketuk microjig pun ada strike. Alhamdulillah lagi. Nanti aku ada hasil lagi Alhamdulillah. Sangkut karang lagi. Nanti aku ada hasil lagi. Right. Ok geng, habis lagi aku mancing geng. Alhamdulillah lagi ada rezekinya. Mancing bersama Ahmad dengan Farid bertiga. Sampai lupa nama dia geng. Alhamdulillah lagi ada rezekinya. Trik casting dengan ketuk-ketuk microjig geng. Ok geng, aku tutup hasil geng. Ini geng hasilnya geng. Alhamdulillah geng. Dapat 10 ekor jenahak geng, 2 ekor kerapu, 2 ekor semilang, seekor talang, seekor siakap batu geng. Dengan siakap geng. Siakap ni memang padu lah geng. Lebih kurang 5-6 kilo lah geng saya dah rezeki ni hari. Macam mana Mat? Padu bang. Padu Ahmad, Farid, kita pergi lagi ni. Baik lah. Ok, rezeki ni alhamdulillah. Memang padu lah rezeki ni geng. Dengan siakap, dengan kerapu geng. Ok, ada masa aku buat video lagi. Jangan lupa like, comment, share dengan saya Jumpa lagi geng di video akan datang geng. Ok, mantap geng rezeki hari ni. Hasil yang betul-betul padu ni geng.